Assalamualaikum, hai, nama saya Amir, founder kepada Hosting Malaya. Video kali ini saya akan tunjukkan mengenai sistem yang kita baru dah lama dah create dah tapi baru hampir nak siap. Namakan Bidding Wars, iaitu satu sistem auction untuk RO Renewal Athena. So kat sini ini adalah contoh dia punya interface lah. So kita boleh try login account. So ni contoh. So bila kita login, anda dapat tengok dia load default gambar. Kemudian kalau ada Z-Renderer, dia akan cuba untuk load in-game punya sprite yang berjaya di-load oleh Z-Renderer lah. Tapi Z-Renderer tak dapat support untuk head effect, so head effect dia tak akan dapat show lah. So contoh kat sini kita dah login. Kemudian sini admin panel lah. Admin panel ni tempat kita boleh isi untuk apa nama karakter ataupun nama ID, karakter ID supaya kita nak bid item tersebut. Contoh kalau kat sini saya nak bid item 1503, contoh 1505 karakter ID ni. So saya nak bid item ni. Kemudian kita boleh lah setting berapa starting bid dia. Ni saya set saja 1. Kemudian duration berapa lama kita nak bid. Terus sini kita set 2. Dan kemudian kita boleh set lah kita nak auction untuk start sekarang ataupun schedule letter. Contoh schedule letter kita set lah bila masa dia. Contoh kita nak set 51. Kemudian kita create auction. Anda boleh tengok pada kita punya live bidding ni akan start dalam, contoh situ lah, beritahu start dalam berapa belas saat. Dan kita akan start guna cron lah. Kita akan ada sistem cron, tapi ni saya akan buat manual je sebab ni localhost. So kejap start dia. Okay, so sekarang contoh bidding dah start. Kita try place bid. Anda boleh tengok lah kita tak dapat nak bid account kita sendiri. So kita boleh bid untuk account orang lain saja. Contoh sini kita try login 6. So dia sama juga cara ni untuk mobile punya UI lah. Dia lebih kurang macam ni. So dekat mobile UI tak nampak lah Bidding Wars punya karakter kat sini. Contoh kita tekan place bid. So bid akan start lah. So karakter pun akan keluar kat sini. So kemudian contoh lah kita boleh check berdasarkan kita punya level lah. Contoh sini Game Master. Dan sini kita boleh check juga. Contoh ni pun Game Master. Ataupun kita try masuk account. Kita tengok kalau VIP, dia tulis VIP. Dan kalau normal player pun dia ada letak player saja dah kat sini. So contoh kita try kita try bid. So dia akan berubah lah ikut first, second, third punya rank kat sini. Dan daripada situ juga kita boleh check untuk auction ni. Saya tunjukkan sebab kita nak try guna account admin 789. So account ni menang. Tengoklah dia ada notification sikit. Sebenarnya ada bunyi juga, tapi dekat Ash ni tak ada bunyi. Patutnya ada bunyi juga. So dia akan suruh kita claim dekat NPC ni. So contoh kat sini kita boleh check auction claim. Anda boleh tengok lah kat sini ada banyak. Sama ada yang refund punya points ataupun yang kita win lah kat sini tadi. So inilah yang tadi dia menang dengan 21 points tadi. So dia boleh claim. So anda boleh tengok lah, dia akan dapat item tu. So kemudian kita boleh manage auction wallet. So kat sini kita boleh tukarkan kita punya cash point, contoh kat sini kepada kita punya wallet points lah.
ataupun kita boleh buat tempat sebaliknya, deposit ataupun withdraw. So contoh kat sini kita nak deposit, kita akan check berapa, 500. So tinggal cash point kita tinggal 1082. Kemudian kita punya wallet points tinggal 1132 lah. Cara nak tengok, kita try log out, kita try login balik. Oh sorry, yang ni login balik, tengok 1132 lah kat sini. Ataupun kalau masih tengah berlangsung auction pun dia akan terus update lah. Dan juga lagi satu, kita boleh withdraw balik lah. Withdraw balik daripada auction wallet. Auction wallet 1132. So kita withdraw semua. Contoh kat sini, bila kita log out, login balik, dan tak perlu pun tak apa, dia akan detect sebenarnya. So kita boleh nampak lah dah kosong. Ok, itu sajalah flow yang saya ingin tunjukkan untuk kita punya bidding wars. So sistem ni kita boleh sync data dengan lebih baik, in-game dan juga website. Kemudian player pun boleh online lah tanpa masalah apabila auction. Itu saja, direct video manfaat. Sekian, terima kasih.